Hello dan selamat datang. Hari ni kita nak kupas pasal satu bintang, tapi bukan sebarang bintang. Bintang ni seorang-seorang je dah pegang 99.8% daripada keseluruhan jisim sistem suria kita. Ya, kita akan bercerita tentang nadi utama kejiranan kosmik kita, iaitu Matahari. Pernah tak anda pandang ke langit dan terfikir, apa sebenarnya bola api gergasi yang bagi kita haba dan cahaya ni? Jom kita rungkai persoalan ni sama-sama. Okey, ini dia peta perjalanan kita untuk fahamkan rahsia matahari. Mula-mula kita tengok peranannya sebagai pusat sistem kita. Lepas tu kita bedah siasat sikit, tengok apa resepinya. Kemudian kita masuk ke dalam, ke terasnya untuk faham enjin dia. Kita akan rasa juga sejauh mana jangkauannya dan akhir sekali kita belek kat pengenalan rasmi matahari. Baiklah, jom kita mulakan. Perhentian pertama, kita nak faham peranan matahari sebagai bintang utama dalam sistem kita. Matahari ni, dia bukan sekadar sebahagian je daripada sistem suria tau. Boleh kata, dialah punca kewujudan sistem ni. Cuba bayangkan, jisim dia sahaja dah 99.8% daripada semua benda dalam sistem suria. Disebabkan jisim yang sangat-sangat besar inilah tarikan graviti dia jadi super kuat. Dia yang kunci semua planet, asteroid, komet, semua tu dalam orbit masing-masing. Kalau tak ada dia, kita semua ni dah lama terapung entah ke mana dalam angkasa. Jadi betul lah, dialah nadi sebenar untuk kita semua. Okey, sekarang jom kita tengok pula bahan-bahan yang membentuk gergasi ni. Agak-agaknya, apa resepi nak buat sebiji matahari ya? Dan resepinya sebenarnya simple gila. Tengok je komposisi dia ni. Hampir semua sekali tu cuma dua gas paling ringan dalam alam semesta, hidrogen dan helium. Hidrogen je dah 3/4 daripada keseluruhan jisim dia. Korang bayangkan? Betul tu. Kalau kita campurkan kedua-duanya, hidrogen dengan helium, dah jadi 98% daripada matahari. Baki 2% yang sikit tu je, barulah unsur-unsur lain. Jadi, apa yang paling penting untuk kita ingat ialah, bintang kita ni pada dasarnya hanyalah sebuah bola gas gergasi yang teramat panas. Jadi, ingat bahan utama dia hidrogen. Tapi macam mana pula gas yang simple macam ni boleh hasilkan tenaga yang dahsyat gila? Jawapan dia ada kat bahagian paling dalam, kat teras dia. Okey, sekarang kita nak terjun masuk ke bahagian yang paling dalam dan paling ganas kat matahari. Jom kita masuk ke pusatnya yang berfungsi macam satu enjin nuklear gergasi. Dan inilah dia proses magic yang hidupkan matahari, pelakuran nuklear. Cuba bayangkan, tekanan kat pusat matahari itu kuat sangat sampaikan dia boleh perah atom-atom hidrogen sampai bercantum jadi helium. Dan proses ni dilepaskan jumlah tenaga yang tak masuk akal banyaknya. Proses ni boleh kita ringkaskan jadi